Soalan kita mudah. Kalau ini tak panggil sakau, kita nak panggil apa lagi? Saya nak minta tolong kepada PMX. PMX, kamu kata kamu nak bantera sakau. Hari ini, sakau seolah-olah sedang wujud dalam Negeri Sembilan ketika mana pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ni. Tolong cari sehingga ke lubang cacing. Kalau bukan sakau, kita nak panggil ini apa? Itulah persoalan tegas yang dikeluarkan seorang TikTokers dikenali sebagai Wan Zuhir apabila individu ini dengan lantang bersuara mengenai isu pembongkaran wang peruntukan sebanyak RM180,000 yang disalurkan kepada 17 wakil rakyat Pakatan Harapan sehari sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN pada 5 Jun lalu, iaitu beberapa hari sebelum pilihan raya Negeri Sembilan berlangsung. Saya tuntut untuk rakyat Jeram Padang. Bukan untuk saya. Setuju tak setuju yang lain? Tak. Kalau saya tanya hari ni depan-depan, PH, boleh pulang ke duit tu? Tak boleh. Saya rasa dah habis. Menerusi video berdurasi 1 minit 20 saat itu, individu ini turut mempersoalkan integriti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini sering menuduh kerajaan lama sebagai kaki sakau. Namun perkara itu turut berlaku dalam kerajaan beliau di mana peruntukan tersebut hanya disalurkan kepada 17 adun yang diterajui Pakatan Harapan. Kalau ini tak panggil sakau, kita nak panggil apa lagi? Kita didedahkan dengan satu berita yang cukup mengejutkan. Tuan-tuan, RM180,000 telah pun diluluskan ketika mana kerajaan Negeri Sembilan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan kepada setiap adunnya. Bila diluluskan ini? Sehari sebelum pilihan raya Negeri Sembilan. Ini sangat pelik. Bayangkan tuan-tuan, kalau RM180,000 itu kita darab dengan 17, maka angkanya adalah sebanyak RM3,60,000. Wang cukai rakyat dihanguskan hanya semata-mata untuk menjadi sebagai, izinkan saya guna perkataan lah, wang saku pilihan raya negeri. Kan? Soalan kita mudah. Kalau ini tak panggil sakau, kita nak panggil apa lagi? Saya nak minta tolong kepada PMX. PMX, kamu kata kamu nak bantera sakau. Hari ini, sakau seolah-olah sedang wujud dalam Negeri Sembilan ketika mana pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ni. Tolong cari sehingga ke lubang cacing. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Kalau bukan sakau ini, kita nak panggil apa ni? Ini adakah kita nak panggil samun? Ini duit cukai rakyat. Kalau orang lain kamu boleh tuduh sakau. Ini berlaku di pihak puak kamu sendiri. Ambil tindakan segera. SPRM, jangan duduk leha-leha. Ambil tindakan. Tak kira apa juga cara sekalipun, wang rakyat mesti dipulangkan semula kepada rakyat. Subscribe with notifications on.